Kek anda tak teratur, perut makin buncit tapi tak pregnant. Atau dah bersalin pun perut still lagi besar. Ini mungkin tanda anda ada fibroid. Ramai tak sedar, fibroid ni dia boleh membesar perlahan-lahan tanpa rasa sakit. Tapi sebenarnya badan kita dah bagi hint lama dah. Apa tu fibroid? Fibroid adalah pertumbuhan dekat dalam rahim. Jadi, dia bukan kanser. Kalau dibiarkan, ia boleh menjadi masalah yang besar. Tahu tak apa tanda-tanda fibroid? Satu, head jadi banyak sangat sampai tembus. Panjang head, tak berhenti-berhenti. Dua, perutnya rasa sakit perut. Tenggugut kuat sangat sampai tak boleh bangun. Nombor tiga, kalau dah kahwin, susah sangat nak mengandung. Ada masalah kesuburan. Anda ada tanda-tanda yang saya sebut tadi, jom datang Klinik Esna jumpa saya, Dr. Diana untuk membuat ultrasound dan pemeriksaan lebih awal.